Pernah tak anda berada di satu parti, memegang cawan plastik berisi air suam dan melihat sekeliling? Semua orang nampaknya sedang berseronok. Mereka ketawa, berbual, seolah-olah mereka dilahirkan dengan manual cara berinteraksi dengan manusia. Tapi anda rasa macam alien yang sedang menyamar. Fikiran anda kosong, mulut anda rasa macam digam. Selamat datang ke kelab Saya Tak Pandai Berbual Kosong. Keahliannya percuma, tapi kosnya adalah kewarasan sosial anda. Ini bukan sekadar rasa malu. Ia adalah perasaan yang mendalam bahawa anda tidak kena dengan ritual sosial yang semua orang nampaknya faham secara automatik. Majlis hari jadi di pejabat, perjumpaan keluarga atau acara networking. Semuanya rasa seperti satu persembahan yang anda tidak pernah hafal skripnya. Anda mungkin fikir, apa yang tak kena dengan aku? Jawapannya, mungkin tiada apa-apa. Untuk faham kenapa anda rasa begini, kita perlu lihat pada konsep skrip sosial. Skrip sosial adalah peraturan tidak bertulis yang mengawal interaksi kita. Contohnya, bila seseorang tanya, apa khabar? Skripnya adalah untuk menjawab, khabar baik. Anda pula, kita tak betul-betul nak tahu laporan kesihatan penuh mereka. Ia hanyalah satu ritual untuk memulakan perbualan. Pelincir sosial. Bagi kebanyakan orang, skrip ini berjalan secara automatik di bawah sedar, macam memandu kereta. Tapi bagi anda, ia mungkin seperti memandu kereta manual buat kali pertama. Setiap pertukaran gear memerlukan fokus penuh. Ini dipanggil beban kognitif yang tinggi. Otak anda terpaksa bekerja lebih keras untuk memproses isyarat sosial, mencari jawapan yang betul dan menguruskan keresahan pada masa yang sama. Ia meletihkan. Itulah sebabnya selepas satu majlis, anda rasa seperti baru habis lari maraton. Faktor kedua ialah pertembungan antara keaslian dan persembahan. Ramai orang selesa memakai topeng sosial yang berbeza untuk situasi berbeza. Topeng pekerja profesional, topeng anak yang baik, topeng kawan yang kelakar. Bagi anda, perbuatan ini mungkin rasa tidak jujur. Anda lebih menghargai perbualan yang mendalam dan tulen. Bual kosong tentang cuaca atau rancangan TV terbaru rasa seperti membuang masa dan tenaga. Anda mahu bercakap tentang idea, tentang makna hidup, tentang teori konspirasi, kenapa kucing suka menjatuhkan barang dari meja. Dan ini bukanlah satu kecacatan. Ia mungkin petanda personaliti anda. Contohnya, introvert. Introvert mendapat tenaga daripada masa bersendirian dan interaksi sosial, terutamanya dalam kumpulan besar, menghabiskan tenaga mereka. Ia bukan bermakna mereka anti-sosial. Mereka cuma sosial secara berbeza. Lebih suka perbualan satu sama satu atau dalam kumpulan kecil. Atau anda mungkin seorang highly sensitive person, HSP. Otak HSP memproses rangsangan seperti bunyi bising, cahaya terang dan emosi orang lain dengan lebih mendalam. Parti yang bising bukan sahaja meletihkan, ia boleh jadi amat membebankan. Jadi, apa yang perlu dibuat? Adakah anda ditakdirkan untuk mengelak semua jemputan dan hidup sebagai seorang pertapa moden dengan langganan Netflix? Tidak semestinya. Berikut adalah beberapa strategi untuk menguruskan dunia ritual sosial yang pelik ini. Langkah pertama, penerimaan. Berhenti berfikir anda rosak. Anda bukan perisian yang perlu dibaiki. Anda mungkin sistem operasi yang berbeza. Anda bukan Windows, anda mungkin Linux. Berbeza, tapi berkuasa dengan cara tersendiri. Apabila anda menerima cara anda berfungsi, tekanan untuk menjadi orang lain akan berkurangan. Langkah kedua, jadi selektif. Anda tidak perlu pergi ke setiap majlis. Lihat tenaga sosial anda sebagai satu bajet. Adakah acara ini berbaloi untuk dibelanjakan? Lebih baik hadiri satu acara yang anda betul-betul mahu pergi daripada 5 acara yang membuat anda sengsara. Langkah ketiga, rancang strategi masuk dan keluar. Pergi ke acara dengan satu matlamat. Contohnya, saya akan berbual dengan 3 orang baru, kemudian saya boleh balik. Mempunyai rancangan akan memberi anda rasa kawalan dan mengurangkan keresahan. Dan sediakan ayat untuk keluar. Seronok berbual dengan anda, saya perlu pergi sekarang. Adalah ayat yang sopan dan berkesan. Langkah keempat, godam
perbualan jika anda benci bual kosong. Cuba lencongkan ia. Selepas skrip, apa khabar? Selesai, tanya soalan yang lebih terbuka dan menarik. Bukan kerja okey, tapi apa bahagian paling menarik tentang kerja anda minggu ini? Bukan dah tengok filem tu. Tapi, kalau anda boleh ubah pengakhiran filem tu, apa yang anda akan buat? Soalan-soalan ini membuka pintu kepada perbualan sebenar, bukan sekadar pertukaran data. Langkah kelima, cari geng anda. Mungkin anda tidak sesuai dengan ritual social standard kerana anda sedang mencari hubungan yang lebih tulen. Dan itu normal. Cari orang yang berkongsi minat anda, sama ada melalui kelab buku, kumpulan mendaki atau komuniti online. Dalam persekitaran yang betul, dengan orang yang betul, anda tidak akan rasa perlu berlakon. Anda boleh jadi diri sendiri. Akhir sekali, ingatlah, nilai anda sebagai seorang manusia tidak ditentukan oleh kehebatan anda dalam berbual kosong. Anda mungkin bukan orang yang paling menyerlah di parti. Dan itu tidak mengapa. Anda mungkin pendengar yang baik, pemikir yang mendalam, kawan yang setia. Kualiti-kualiti ini mungkin tidak menyerlah dalam perbualan 5 minit di mesin air. Tapi, ia adalah asas kepada hubungan yang bermakna. Jadi, lain kali anda rasa janggal, jangan hukum diri sendiri. Tarik nafas. Ingatkan diri anda bahawa anda hanya beroperasi pada sistem yang berbeza. Dan di dunia yang penuh dengan salinan, menjadi yang asli adalah satu kuasa besar.